Assalamualaikum. Okay geng, so malam ni aku nak review dekat hampa sebiji Oyster Tomica yang ni aku dah kereken. Okay, so aku beritahu siap dekat hampa, Oyster Tomica ni dia besar sikit lah, dia punya scale daripada Oyster Hot Wheels, nampak. Scale dia 162, atas ni dia tulis 162, beza dia memang tunjuk dekat hampa. Okay, so yang ni Ferrari. Yang belakang tu side by side macam ni lah. Nampak dia tinggi sikit, dia besar. Senang cerita, kata dia beza lah dengan scale 164. Dia besar sikit, nampak. Okay, so yang ni Ferrari Straddle Tomica. Senang dapat. Kalau yang apa, Ferrari Straddle daripada Hot Wheels payah dapat. Satu harga keras sangat. Tapi kalau yang Tomica ni harga mampu milik, aku boleh belilah. Takat yang ni aku beli RM20 lah. Kalau yang Ferrari Hot Wheels sampai RM45, RM40. Bawah 40 tu payah nak dapat. Mostly memang atas 40 lah. Okay, tapi detail Tomica ni memang cantik lah bagi aku, nampak. Ni detail dia ada logo Ferrari. Atas macam ni, detail lawa lah. Belakang pun ada detail, nampak. Yang ni plastik lah lampu ni, bukannya stiker. Okay, detail depan cantik ya. Okay, so siapa nak beli Tomica ni, aku letak link kat bawah, boleh dapat kat situ lah. Link atas ni aku letak. Okay, Assalamualaikum.